Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafidah binti Sarif bersama-sama ahli kumpulan 4 akan membentangkan projek kami bertajuk Projek Mamal Angkat Bingkil Penyejukan dan Penyaman Udara Domestik dan Komersial 2 bagi subjek BBP 30103 Pengurusan Makmal dan Bingkil. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Syafidah binti Sarif, Nurul Ayan Ashikin binti Zulkarnain, Muhammad Arif Haikan bin Muhammad Tanzi, Erwino Cahaya Anak Timban dan akhir sekali Muhammad Akmal Hakimi bin Muhammad Zayadi. Okey, latar belakang bingkil penyejukan dan penyaman udara domestik dan komersial 2 ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bingkil ini berfungsi sebagai pusat untuk pengajaran dan pembelajaran praktikal, latihan teknikal untuk pelajar dan penyelidikan dan pembangunan research and development. Okey, kepentingan bingkil ini tidak dapat dinafikan bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada industri secara keseluruhan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Haikan bin Muhammad Tarmizi, nombor matriks DB210011. Peralatan utama bengkel. Peralatan utama bengkel yang pertama adalah cool room. Cool room merupakan tempat latihan ataupun pembaikan dan penyelenggaraan untuk sistem penyejukan domestik. Yang seterusnya, kita ada unit penyamanan udara komersial iaitu VRF. VRF ialah Variable Refrigerant Flow, di mana satu sistem itu boleh mengawal kelajuan udara masuk ke dalam bilik. Okay, seterusnya kita ada komponen sistem penyejukan. Komponen sistem penyejukan terbagi kepada kompresor, kondenser dan juga evaporator. Yang akhir sekali, peralatan diagnostik dan penyelenggaraan. Okey, peralatan yang ada ialah manifold gauge, vacuum pump dan juga recovery machine. Yang seterusnya, jawatan kuasa makmal. Jawatan kuasa makmal terbagi kepada 4 iaitu dekan, timbalan dekan, pengurus makmal dan juga penolong jurutera kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ayan Ashikin binti Zulkarnain dan nombor matrik saya DB220159. Baik, saya akan membentangkan latar belakang tugasan. Hasil daripada lawatan tersebut, kami telah mengenal pasti beberapa isu penting yang perlu diketengahkan, terutamanya berkaitan dalam aspek keselamatan dan pengurusan bengkel. Baik, yang pertama, kami mendapati bahawa garisan keselamatan di lantai bengkel telah lusuh daripada warna kuning bertukar warna ataupun hilang warnanya dan hampir tidak dapat dilihat. Ini merupakan isu kritikal lah kerana garisan tersebut penting untuk panduan pergerakan dan keselamatan pengguna di kawasan kerja atau bengkel. Yang kedua, penyimpanan peralatan tidak teratur dan tidak sistematik. Hal ini boleh menyebabkan kehilangan peralatan dan lebih membimbangkan boleh menyebabkan kecederaan kepada pelajar maupun staf jika berlaku sebarang kerosakan semasa penggunaan yang tidak diingini. Yang ketiga, kami juga dapati bahawa tiada SOP iaitu prosedur operasi standard yang terkini khususnya dalam penggunaan peralatan moden. Ketiadaan SOP apa yang akan berlaku adalah ini akan meningkatkan risiko kerana pelajar mungkin menggunakan peralatan tanpa panduan yang selamat. Seterusnya boleh membahayakan lagi keselamatan mereka semasa kerja amali di makmal angkat. Akhir sekali, papan notis bengkel tidak memaparkan maklumat EXA yang terkini. EXSA ini memberikan kesan kepada tahap kesedaran pengguna bengkel iaitu pelajar sendiri terhadap amalan 5S dan keselamatan tempat kerja. Oleh itu, semua penemuan ini menjadi asas kepada pelaksanaan tugasan kami untuk mencadangkan lebih banyak penambahbaikan yang bersesuaian demi memastikan bengkel lebih tersusun, selamat dan konduksi. Baik, seterusnya saya akan membentangkan perancangan pelaksanaan projek. Tujuan utama pelaksanaan projek ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, kecekapan susur atur dan kesedaran pengguna bengkel melalui pelbagai inisiatif penambahbaikan yang telah kami rancang dan laksanakan. Okey, yang pertama, penyusunan semula peralatan dan ruang kerja. Kami telah menyusun semula ruang kerja bengkel supaya lebih tersusun, mudah diakses dan selamat. Susun atau peralatan disusun berdasarkan fungsi dan kekerapan penggunaannya agar pelajar dapat mencapai alatan tersebut dan lebih cepat tanpa kekeliruan yang berlaku. Okey, yang kedua,
penggantian garisan keselamatan. Garisan keselamatan yang telah lusuh, yang hilang warnanya, digantikan dengan garisan yang baharu, yang lebih jelas dan terang. Ini penting untuk memastikan laluan selamat dan zon bahaya dapat dikenal pasti dengan mudah oleh semua pengguna bengkel seperti pelajar dan staf. Seterusnya yang ketiga, penyusunan rak dan pengkategorian alat. Peralatan telah dikategorikan dan disusun di rak khas mengikut jenis, saiz dan fungsi. Ini membantu dalam pengurusan inventory bagi mengelakkan kehilangan peralatan dan pengurangan risiko kecederaan akibat kekeliruan atau penyimpanan tidak sesuai. Yang keempat iaitu penyediaan dan paparan SOP. Kami telah menyediakan SOP iaitu prosedur operasi standard yang dikemas kini bagi peralatan utama. SOP ini dipaparkan supaya visual yang lebih jelas berdekatan dengan mesin bagi memudahkan pelajar, staf memahami langkah penggunaan yang selamat dan mematuhi prosedur kerja amali. Dan akhir sekali, yang kelima, kemas kini maklumat EXA di papan notis. Papan notis bengkel turut diperkasakan dengan maklumat terkini berkaitan dengan EXA, termasuk amalan 5S, panduan keselamatan dan struktur organisasi di bengkel ataupun makmal. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran dan pematuhan pelajar, staf tentang bengkel terhadap persekitaran kerja yang kondusif. Baiklah, seterusnya kita akan melihat tentang aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami sepanjang pelaksanaan projek makmal angkat ini. Aktiviti pertama yang dilaksanakan oleh kumpulan kami adalah berkaitan dengan aktiviti penyusunan semula peralatan dan juga ruang kerja di dalam bengkel. Penyusunan ini adalah penting untuk memastikan susunan peralatan di dalam bengkel adalah ergonomik dan juga tidak menghalang laluan pengguna bengkel. Kemudian, pihak kami juga telah melaksanakan kerja penggantian garisan keselamatan. Penggantian garisan keselamatan ini adalah penting untuk memastikan garisan keselamatan di dalam bengkel adalah terlihat dengan jelas dan memastikan pengguna bengkel peka dan patuh terhadap panduan keselamatan yang ada di dalam bengkel. Seterusnya, aktiviti yang telah dilaksanakan kami juga adalah aktiviti penyusunan rak dan juga pengkategorian alat. Penyusunan rak dan pengkategorian alat ini dilaksanakan di dalam ruang penyimpanan peralatan bengkel. Penyusunan ini penting untuk dilaksanakan bagi memastikan peralatan di dalam ruang penyimpanan tersebut berada di dalam keadaan kemas dan juga untuk memastikan keselamatan pengguna apabila memasuki ruang penyimpanan peralatan di dalam bengkel. Seterusnya, pihak kami juga telah membantu bengkel ini untuk membangunkan Standard Operating Procedure ataupun SOP bagi cold room dan juga machine seal frosting. Pembangunan Standard Operating Procedure ini adalah penting untuk memastikan pengguna di dalam bengkel peka dan patuh terhadap garisan keselamatan ataupun panduan keselamatan yang telah disediakan berkaitan dengan penggunaan cold room dan juga machine seal frosting. Akhir sekali, aktiviti yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami adalah berkaitan dengan aktiviti pengemas kinian papan sudut berkaitan dengan maklumat EXA. Maklumat EXA adalah merupakan maklumat yang penting untuk dilaksanakan ataupun diletakkan di setiap bengkel yang ada di Fakulti FETV UTSM. Untuk maklumat EXA ini, kami telah menampalkan maklumat EXA yang telah disediakan oleh pihak FETV UTSM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal Hakimi bin Muhammad Zaidi, nombor matris DB220163. So hari ini saya nak menerangkan tentang
kelebihan dan juga kelemahan pengurusan dalam pengurusan bengkel. Okey, saya akan sebutkan kelebihan dahulu dan juga kelemahannya. Yang pertamanya adalah penyediaan kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. So, susun atau peralatan dan mesin yang tidak mengamalkan susunan ergonomik telah menyukarkan pergerakan pelajar semasa berada di dalam bengkel. Yang kedua, kita ada kelebihan pengurusan, iaitu penyediaan peralatan dan mesin untuk proses pembelajaran amali. So, ketiadaan SOP ataupun Standard Operating Procedure untuk mesin-mesin ini tertentu boleh mengakibatkan pihak yang menggunakan mesin mengalami kekeliruan dan mengundang kepada risiko kemalangan. Yang ketiga, kelebihan kita ada bengkel menerapkan amalan 5S. So, kelemahannya adalah aspek amalan 5S tidak diamalkan dengan baik kerana peralatan-peralatan selepas kerja dilaksanakan tidak disusun semula. Yang keempat, kita ada penyediaan ruang penyimpanan peralatan bengkel. So, ketiadaan penyediaan bekas penyimpanan barang secara khusus menyebabkan susunan peralatan menjadi sangat tidak kemas. Dan yang terakhir, kelebihan pengurusan bengkel adalah pembahagian ruangan kerja antara kerja berat dan kerja ringan. So, kelemahannya adalah pita amaran yang berada di bengkel yang menjadi penanda kepada pemisahan antara kawasan tersebut telah lusuh dan tidak diganti. Sebagai rumusan, projek makmal angkat di Bengkel Penunjukan dan Penyaman Udara Domestik dan Komersial 2 ini merupakan satu inisiatif yang sangat komprehensif. Projek ini menumpukan kepada 3 aspek utama, iaitu yang pertama, penambahbaikan pengurusan makmal dengan penyusunan semula peralatan dan ruang kerja yang lebih sistematik. Yang kedua, peningkatan aspek keselamatan melalui penggantian garisan keselamatan dan penyediaan SOP terkini. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan prinsip EXA secara menyeluruh dengan mengamalkan 5S, iaitu sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Projek ini telah dilaksanakan secara sistematik bermula dengan lawatan penanda aras untuk mengenal pasti keperluan sebenar bengkel dari segi susun atur, pematuhan keselamatan serta pengurusan aset dan ruang kerja. Pelaksanaan prinsip 5S telah berjaya meningkatkan tahap kebersihan, kecekapan ruang dan budaya kerja di bengkel ini. Penilaian yang dilakukan oleh penolong juruterkanan telah mengesahkan keberkesanan projek ini, walaupun masih terdapat cadangan penambahbaikan pada susun atur dan pengurusan stok. Secara keseluruhan, projek ini telah menunjukkan keupayaan kami sebagai pelajar dalam merancang dan melaksanakan solusi secara efektif. Projek ini juga telah menyumbang kepada pengurusan bengkel yang lebih efisien, selamat dan profesional. Kami berharap projek ini dapat dijadikan contoh dan panduan untuk penambahbaikan bengkel-bengkel lain di masa hadapan. Dengan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan sokongan sepanjang pelaksanaan projek ini. Kami juga terbuka untuk menerima sebarang soalan atau cadangan daripada semua. Sekian, terima kasih.